Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat malam, selamat petang kepada semua yang menonton. Aku Q. So hari ini kita bersama dengan podcast Lenjan, di mana kita akan borak-borak santai. Kita akan borak-borak santai tanpa hala tuju, tapi kita akan try untuk masukkan input-input lah. So ini kira first podcast kita untuk. betul. So ini episod pertama, episod percubaan. So kalau jadi insya-Allah akan ada episod-episod yang akan datang. So pada malam ini, kita shoot ni malam pada malam ni kita ada 3 orang panel jemputan yang bersama-sama dengan aku. Ini memang kejemputan. Memang ada kat sini sebenarnya. So episod pertama kita bawakan muka-muka yang biasa korang nampak je lah. Okay, kita kenalkan semua. Ni cikgu-cikgu dekat Inspirasi Baiduri. Akcik, kenalkan diri. Saya Amirul. So memang saya ajar matematik institusi ni. Okay. Sir Amirul. Sir Amirul, Ya, dan saya Faiz Fulki. Okay. Lebih dikenali sebagai Sir Faiz lah. Dan saya saya mengajar sains dekat sini. Okay. Mengajar sains Dan saya Hafiz. Okay. So dekat sini orang panggil saya Sir Hafiz lah. Dan mengajar subjek Bahasa Melayu dekat Inspirasi Baiduri. Nampak lah ajar bahasa Melayu tu kan dengan baku. Tapi tak apa. Semua orang ada personality masing-masing dan itu lah yang akan mewarnai kita punya podcast. Okay, so podcast kita malam ni konsep dia lain sikit, di mana kita akan borak, tak tahulah, kita pun tak ada idea sebenarnya nak buat apa. So Boleh kita buat topik. konsep ni kita buat lain daripada yang lain lah, di mana kita akan tanya AI untuk bagi kita beberapa topik rawak pada malam ini untuk kita bincangkan. So let's go. Kita tengok AI ni bagi apa. Kira AI tu dia akan letak apa-apa, betul kita macam random lah. Ya, betul. Okay, so yang ada dekat sini dapur dan selera pelik. Yang tu nombor 1 Okay. Nombor 2, mimpi paling merapu dan kejadian mistik paling kelakar. Kelakar. Mistik seram. dan kelakar. Mistik dia kelakar. Okay, tapi kita tune sikit lah. Mistik dan seram. Macam tu. Nombor 3, barang paling useless yang kita pernah beli. Mesti ada kan? Aku ada lah kan? Barang paling Okay, nombor 4, first job dan boss paling memorable. First job. Kat sini first job ni. Sini first job. Okay, Sini cantik. first job. Okay. Kalau intern tu ada. Nombor 5, perkara kecil yang buat korang annoyed. Pet peeve. Yeah. Dan tu kalau kita bincangkan memang dah masuk personal lah sebenarnya. So, okay, kita ada 5 topik. Kita pilih satu. Okay. 1 ke 2 ke 3 ke 4 ke 5? Nak 1 ke 2 ke 3 ke 4 ke 5? Mana? Kalau pandangan aku ni mungkin akan pilih pada hantu. Ya. Mistik. Kuat sikit cakap. Kuat sikit cakap. Mistik lah kita akan pilih Mistik ya. Okay, baik. Saya pula, saya rasa pun mimpi dan juga mistik seram lah. Mistik yang seram Okay. Set. Kalau aku tak tahu banyak sangat sebenarnya pasal mistik ni. Okay. Tapi aku Mungkin ada pengalaman orang lain yang kau boleh ceritakan. Okay, baik. So kita akan pilih idea yang yang kedua. Mimpi paling merapu dan kejadian paling mistik. Yang paling seram lah. Okay. So takkanlah nak mulakan dengan aku host kan. So kita mulakan dengan siapa nak start dulu? Hafiz lah kot. Hafiz. Boleh Hafiz Amirul boleh. Amir boleh lah. Mungkin ada pengalaman yang Amir yang masalahnya aku dah kabur dah tadi. Tak lama. Masuk. Mana-mana. okay, Hafiz dulu lah. Silakan. Okay, Hafiz dulu lah. Alright, so kalau kita nak bincangkan tentang mimpi ni Okay. mimpi dan juga kisah misteri. Kisah mistik yang paling seram lah. Kalau kita gabung kan sekali boleh tak? Boleh. Maksudnya dalam mimpi kita tu ada Boleh. perkara yang misteri lah. Mungkin ada yang mimpi tak senonoh lah. Dia nak senang tu lah. Okay. So kalau kita nak borak pasal mimpi ni masa tu lah, time tu saya budak-budak lagi kan, time kecil lagi. Kecil mana? Kecil mana Saya tak dapat nak imagine. Kecil tu besar juga. Kecil sikit daripada sekarang. Kecil sikit daripada sekarang. Okay. Anggaran Kecil dari segi umur dan juga saiz lah. anggaran umur masa tu berapa? Anggaran umur saya rasa dalam darjah 3 lah, 9 tahun lah. Okay. 9 tahun. Okay. Masa tu time tidur, mimpi lah time tidur. Betul. Naik kereta kan, naik kereta dengan mak dengan abah. Okay.
Lepas tu ada satu jalan tu, jalan Kuala Sentul nama dia, Kuala Sentul dekat Marai ni kan. Okay. Dia selekor. Tapi ni dalam mimpi ni, tahu dekat Sentul. Ya betul. Baik. Ada signboard. Memang saya ingat jalan. Dia apa? Kereta accident. Okay. Masuk dalam apa jurang. Jurang. Cikgu BM tu. Cikgu BM kita shoot malam ni. Kita shoot malam ni tak. Okey. Betul juga pukul berapa ni? Pukul 4.22 Ya. Hukum 4 Pukul 4.22 Kan ni malam ni pagi buta ni. Okay teruskan kemalangan. Bila accident tu langgar pokok Okay. Masa tu Jaya nak fahamkan mimpi tu masa tu dalam kereta lah. dalam kereta. Okay. Dan yang accident tu diri sendiri lah. Bersama dengan keluarga yang lain. Sama lah. Okay. Na'udzubillah kan, tapi itu mimpi kan. Okay. Langgar pokok, rupanya ada lollipop dekat belakang. Lollipop ke apa? Pocong lah. Pocong. Sebut je. Lollipop. Ini apa? Lollipop tu kepala dia. Kepala dia bayang dia kepala besar. So bayangkanlah pocong tu besar. Gula-gula lah. Orang panggil gula-gula. Atas dia besar. Okay. Okay. So kemalangan tu disebabkan pocong lah. Tak tahu lah pula tu ayah saya bawa kereta macam tu. Oh, okay. Lepas tu yang bila dah nampak pocong tu, mak ayah saya dah hilang macam tu. Ush. Saya seorang yang kena kejar. Darjah 3 Dah mimpi accident So mungkin ada yang daripada segi istilah agamanya, bila kita mimpi accident ni apa hikmah dia sebenarnya kan? Ada orang cakap kalau meninggal kan panjang umur kan. Betul. So kalau macam accident, meninggal lah masa tu, tak meninggal lah. Tak meninggal. InsyaAllah lah tu. InsyaAllah. Alhamdulillah lah. Tapi betul Betul tak? Boleh percaya tak cakap-cakap orang dulu? Bagi saya tak percaya sangat lah. Tak berpegang sangat lah. Tak berpegang sangat. Tapi mungkin orang tua-tua dulu cakap dia ada lah pengajaran dia kat situ. Okay. Itu je. Baik. Nampak pocong Bila nampak pocong, mak ayah disappear. Macam kena dengan Thanos lah. Tiba-tiba dalam mimpi tu sound effect. Nanti dah ada Avenger dulu. Betul. Ya. Sabar. Itu sama. Okay. dalam mimpi tu sebenarnya nak highlightkan pocong je. Nak highlightkan pocong dia mimpi tu. Okay, mimpi dah ada, mistik dah ada, seramnya kat mana? Seramnya kat mana Pocong tu lah. Nampak tak muka dia? Nampak. Ya. Boleh describe sikit muka dia macam mana? Hitam lah. Ya. Mungkin dia. Tak resi. Dia bukan resi lah. Dia sana. Must be the racist. Dia hitam. Okay. Just kidding. Ada parut-parut. Okay lah, seram lah. Mungkin tak dapat imagine lah macam mana kan. Tu mimpi lah mimpi lah. Okay, baik. Okay, kalau Pak Ish macam mana Pak Ish? Cikgu Pak Ish. Kisah Pak Ish macam mana pula? Bismillah. Okay, bismillah dah apa kita nak kata bismillah kan. Okay. So kalau berkaitan dengan kita punya topik hari ni lah, topik kita apa? Mistik. Mimpi. Kan? Mimpi yang paling merapu dan juga kejadian mistik paling seram. Kejadian mistik. Okay. Kita bermula dengan sebab benda ni baru lagi berlaku lah pada saya. Okay, di kejadian ni berlaku pada tahun ini, di mana kita tak boleh nak cakap benda tu betul ataupun tidak sebab dia berlaku dalam mimpi. Kita bercakap tentang mimpi betul tak? Betul. Ini kadang boleh jadi mainan syaitan kan. Betul. Dalam perkara yang betul. Okay, kalau nak dikatakan dalam mimpi saya tu, Allah bihai. saya baru, ini belum mimpi lagi lah. Okay, saya baru balik daripada lepak kan. Biasalah anak-anak muda lelaki kan, kita lepak sebab apa. Pukul 3 kan kadang-kadang kan. Tentu saya balik, saya ingat saya lepak pukul 2. Saya balik rumah, saya tak ambil wuduk kan. Tak ambil wuduk, tak cuci kaki. Orang cakap kena cuci kaki, itulah. Betul tak? Percaya tak kalau macam kalau kita tak cuci kaki, kita akan dapat mimpi buruk? Aku personally lah, kalau tanya aku jarang tu. Aku kadang-kadang aku malas, memang most of the time aku malas basuh kaki sebenarnya. Tapi menjak dah ada anak, so aku rajinkan benda tu. Tapi betul lah, bila aku tak basuh kaki, anak aku akan kerap menangis apa semua. So mungkin ada betul sebab benda tu tak jadi kat aku. Make sense lah. So bila ada budak kecil, benda tu lagi senang singgah lah. So ada amalan-amalan dia sebenarnya. Tu amalan yang bagus lah. Tapi kemarin sebenarnya tak nak bagi tidur dalam keadaan kotor. Tapi betul lah, bila kita kotor benda tu suka betul? Betul. Betul? Okay. So kejadian dia memang saya tak cuci kaki, saya terus balik.
baring main phone seperti biasalah orang kita. And then berlakulah di dalam mimpi. Okay, ketika dalam mimpi tu saya berada, saya ke aku? Boleh. Boleh je mana-mana. Sebenarnya engkau lagi formal daripada dia. Itu lah. Dia jadi saya tu dah jadi formal dah. Ha. Aku tadi tu Tak apa guys. aku balik dan aku tidur kan. Aku tidur. Tiba dalam mimpi aku tu aku berada dalam bilik aku. Okay, berada dalam bilik ni. Kawasan yang memang nampak kedudukan katil aku, cermin aku, apa semua. Bilik aku banyak cermin lah. Aku cakap bilik aku banyak cermin. Okay. So kejadian dia, aku tengah baring kan. Kita kan baring menghadap kepala kita ke atas. Betul. Okay, and then katil aku ada, kita panggil sebagai kepala katil lah kan. Betul. Okay. Kat dalam mimpi aku tu, aku nampak, so aku mula-mula tak boleh bergerak tau. Dia macam tak boleh bergerak. And then tiba-tiba dalam mimpi aku tu, dia keluar satu kepala tau. Kepala seorang nenek. Oh. Tahu tak seorang nenek? Nenek macam ni. Dia macam mana nak cakap? Rambut putih lah. Mungkin dia bertenggek dekat atas kepala katil tu. And then yang nak jadi seram dia dekat situ adalah ketika tu aku tak boleh bergerak kan. Aku baring kepala ke atas kan, macam tu kan. Kita menghadap ke atas. Kena tindih. It's like macam kena tindih. Okay. Nenek tu dia sedang tengok muka aku macam ni aku tengah tidur kan. Ni muka nenek tu. Seolah-olah dia tengah tengok aku. Dia tengah tengok aku. Rapat lah. Kan? Cak lah. Memang rapat dalam keadaan dia tengah senyum dan ketawa. Dia pandang aku, dia di situ lah, lebih kurang. Dia memang aku tak boleh bergerak. Aku tak boleh bergerak. Last aku cuba agak jerit. Aku jerit Allah Akbar. Lama-lama aku tersedar daripada mimpi. Kita boleh panggil tu sebagai mimpi ataupun tindih sebenarnya. Sebabnya dia macam, ada orang cakap boleh jadi tindih sebenarnya. Kan? Betul. Tapi orang cakap tindih ni ada kajian daripada segi saintifik ke? Pernah dengar? Tindih ni sebenarnya tindih yang kat sini, kat sini, kat pusat. Aduh, salah lah. Okay, tindih sebenarnya sleep paralysis, kelumpuhan tidur. Masa tu contohlah badan kau tengah nak deep sleep, tapi sebenarnya otak kau tak tidur lagi, badan kau je yang tidur. So di mana kau sedar tiba-tiba badan kau dah tidur tapi otak kau berjaga lagi. So time tu otak kau akan jana imajinasi yang kau bukan tau. Tapi dari segi Islam pun ada juga sebenarnya yang tindih tu lah. Tapi kenapa dia akan datang dalam bentuk yang mengerikan? Betul. Tak boleh datang dalam bentuk macam Anna Jobling ke kan? Zaira Ahmed Wilson. Kenapa dia perlu datang dia satu-satu benda yang nenek tu? Ya tu. Nampak Kalau something. kata dia tu macam dalam segi sains sleep paralysis kan. Takkan dari segi sains dia mesti keluar benda yang seram. Faham tak? So dia macam lebih berkait dengan Islam Okay, agama lah. dengan agama. kalau ikut pandangan aku lah sebagai cikgu sains mungkin dia boleh jadi kenapa datangnya wujud-wujud yang seram lah supaya dia sedarkan badan kita untuk bangun. Faham tak? Betul juga. Sebabnya badan kita dah tidur tapi kepala kita belum boleh tidur. Macam tu orang asyik mampu. Kalau Cik Q lah kena kan, dia wujudkan muka bini dia. Betul. Lagi seram. Bila nak bangun kau cari. Tengok lah. Yang tu pun seram juga. Dia dah boleh fikir tu. Tapi betul lah, kenapa badan kita menjana benda yang seram-seram? Dia sama macam kita demam lah masa kecil-kecil kan. Yes. Mesti kita akan mimpi benda besar-besar. Kenapa? Masa tu lagi Tak ada macam kalau macam tu kita alamak guys cerai alert. Cerai okay Minah air boleh. okay sama tak macam contoh kan kita tidur kita mimpi jatuh bangunan Betul. kan ada orang cakap mimpi jatuh bangunan tu sebenarnya sebab dia nak tarik roh kita untuk masuk ke dalam badan kita sebab roh kita dah pergi ke dalam. Dia memang ada kali dulu. Betul ke? Jatuh bangunan, jatuh tangga. So memang sedar tu lah. Jatuh tangga tu betul ke jatuh tangga tu mimpi? Tak mimpi. Mimpi. Dia sebenarnya mimpi. Sebab tu takut nak naik tangga masa cat. Make sense lah. Gayat punya juga ya. Koyok semua saya nak. Sebenarnya mimpi memang kita tak boleh gunakan sebagai hujah lah. So, Betul. So orang katakan sebenarnya semua mimpi tu memang mainan je lah. Betul. Kita jangan anggap
ada maksud. Istilah akan saya betulkan Sir Wiroy. Bukanlah semua mimpi Tak baik. semua, betul lah. Semua. Bukan semua mimpi tu baik. Bukan semua mimpi tu mainan. Ada petanda ke Mana ada, memang ada. Ada. Memang ada. Kadang-kadang petanda tu memang datang kalau kita minta dengan Allah kan, nak sesuatu apa, Allah tunjuk. Ataupun kita mimpi nak jumpa Nabi Muhammad. Mungkin boleh jadi syaitan, mungkin boleh jadi kita mimpi Nabi Muhammad. Baik. Tapi beberapa sekali macam contoh lah, kita nak cakap dengan orang kan, nak cakap bukti aku mimpi yang tu tak boleh. Mimpi Tidak boleh dijadikan hujah. hujah. So kita akan tahu kadang-kadang mimpi tu betul ke salah. So kalau kita dapat mimpi tu agak-agak dia sendiri lah macam tu untuk kita sendiri. Untuk kita lah. Dua-dua yang mana-mana syaitan. Okay. So kalau Sep, kau walaupun kau tak ada pengalaman seram, apa yang kau mungkin member pernah cerita kan, dia agak tak best sebab member punya cerita, tapi mungkin kalau kau deliver dengan baik, mungkin ada orang nak dengar. Betul tak? Betul juga lah. Okay lah, tapi benda tu berlaku, sebenarnya memang berlaku. Ada lah, aku tak pernah kena kacau. Okay. Tak pernah lah aku nampak benda-benda macam tu kan. Tapi aku rasa semua orang pernah ada pengalaman, terutama orang yang duduk asrama. Asli histeria. Asrama aku minat tu cerita-cerita. Benda histeria ni memang famous aku rasa. So macam sekolah aku dulu, Sekolah bukit ke? sekolah bukit, sekolah hutan, Jengka tu lah, kat jengka lah. kat Jengka. Baik. Kat Jengka. Jengka pun awak tahu lah, korang pun tahu kan, yang banyak benda seram lah. Mistik lah. Kita pun ada filem Jengka yang macam menyeramkan kan. Aku tak pernah tengok lagi, tapi aku pernah tengok dia punya apa snippets lah. Seram juga. Dia memang famous dengan benda-benda macam tu kan. Okay. So nak cerita kan, sekolah aku ni waktu maghrib. Waktu maghrib memang aku ingat habis solat ni nak bangun untuk solat sunat. Okay, bangun solat sunat. Badiah lah, badiah. Tak, solat hajat gitu kot rasanya. Okay, lepas tu imam bangun ni. Imam bangun, semua ready nak bangun kan. Lampu padam, pom. Sound effect dia, pom. Okay. Tak apa, nanti aku letak. Nanti aku letak. Tak payah buat manual. Susah Memang pom. Orang bunyi dia. Itu macam ada benda Solat lain. pom. Okay, sekali lagi aku buat cakap padam kau bunyi. Okay, baik. Semula. So imam bangun, padam. Okay. Tak payah buat. Lepas tu okay, semua macam duduk balik lah sebab Cancel RP lah. sebab Okay. mungkin elektrik tak ada ke apa. Tak sampai berapa saat ada orang menjerit. Ush. Terus ada orang menjerit. Perempuan lah. Perempuan lah. Memang perempuan yang akan start. Memang perempuan. Jerit je dia macam ada sound effect tu pak. Susah. Tapi kalau kau macam buat aku macam nak letak opera. Macam tu. Sebab kau buat macam tu. Okay lah, so dia berjerit. Okay. So orang pun tahu lah memang histeria kan. And then korang pun rasa tahu memang histeria ni bila seorang dah jerit takkan ada lagi yang jerit. Betul. Ada lagi yang jerit. Betul. Jadi ramai macam tu. So terus masa tu panggil ustaz and semua ustaz datang kumpul. And then aku fikir macam menipu kan. Kadang-kadang dia orang ngeprank sebab selalunya histeria kat sekolah aku ni dia jadi waktu nak dekat dengan cuti panjang. So like macam aku tak tahu sebab apa, mungkin dia nak balik awal ke atau apa kan. Tapi kan waktu tu aku boleh cakap 99% tak tipu lah. Okay. Sebab dia ada seorang budak ni, dia kecil je. Kecil dia kecil ni lah. Masa tu umur kau berapa? Umur kau berapa masa tu? Macam aku Tinggi sikit lah. Baru macam logik sikit lah. logik sikit lah. Masa tu aku form 2. Okay. Form 2 Okay. atau form 3 lah, antara dua tu je. Form 2 atau form 3. Okay. So perempuan tu kecil. Okay. Masa tu memang kita orang kerumun dia tau. Sebab dia tengah tak okey lah. Macam bayang dah tak okey kan. So ingatkan boleh jadi main-main kan. Tapi bayangkan dia kecil, dia boleh sepak pintu sliding. Sliding kaca. Dia sepak, pecah dia berlari sambil kaca kat dalam kaki dia. Menitik tu kat jalan. Dekat surau. Okay. Tak apa, tak payah. Takkan semua nak ada sound effect. Semua manual. So waktu aku tengok tu memang ni bukan tipu kan. Memang real lah kan. So memang aku nampak darah tu titik kat tepi surau dia berlari.
semua tangkap dia kan. Tak logik lah dia nak berlakon semata-mata kan. Betul. Nak sepak kaca. So bila dah tu jadi ramai pula lelaki ada yang kena, perempuan pun ada kena. Okay, nak dijadikan cerita lepas dah habis semua berubat ke apa, aku tak tahu kan, macam dah baca-baca kan. Okay, dah nak baik reda semua balik. Baru macam esokan tu baru dah terbuka cerita lah apa sebab punca jadi benda tu. Okay. So punca dia ada orang yang main. Ada orang pergi dekat, dia ada, kita ada satu bilik macam seni lah, bilik muzik lah, Okay. muzik. Tempat ada barang-barang seni macam kompang, gamelan, muzik-muzik lama. Okay. Memang dah lama gila tak ada orang main alat muzik tu. So nak jadikan ceritanya ada budak pergi masuk dalam tu, dia main ketuk lah. Dia pergi ketuk. So hari yang sama, hari tu juga dia yang jadi benda tu. So tak tahu nak kata benda tu kebetulan ataupun tak, tapi macam dia berkait lah kan. Tiba-tiba dia main masa tu, time tu pula kena. Cakap benda tu datang daripada Mungkin lah daripada muzik. Panggilan. Sebab kita pun tahu alat muzik ni Ya. dari segi agama pun ada benda yang mistik-mistik macam ni yang berkait kan. Tak elok juga sebenarnya. dia suka lah. Suka. Daripada muzik. Nak pula benda tu dah lama tak main, dah tak guna terbiar kan. Kita dia pergi main lah macam tu lah. Tapi kalau dekat sekolah, mass hysteria tu kita panggil mass hysteria lah. Histeria secara besar-besaran. Ya, betul. Memang normal lah jadi. Tapi aku pernah dengar daripada kawan aku kot, dia perempuan kan. Dia boleh memang ada seorang menjerit. Lepas tu bila dia tengok dekat orang yang menjerit tu, dia nampak ada macam satu lembaga hitam lah. Lepas tu lembaga hitam tu terekam dekat dia. Lepas tu dia pula jerit, orang lain pula jerit. Dia macam tu lah. Sampai sekolah terpaksa tutup apa benda semua kan. Dan tu ni kat sekolah aku pernah jadi tau. Dan punca daripada aku sendiri. Bukan aku lah, kita orang. Aku dulu masa form 1 ke form 2, tak ingat. Aku kelas bumi tau, kelas ketiga lah. So dulu memang famous pasal spirit of the coin. Nak dengar? Nak dengar? Kelas aku main dulu. Oh, Spirit. Tak tahulah jampi siapa tu betul ke tak kan. Betul. Lepas tu kelas sebelah main, kelas kejora. Kelas kejora kelas nombor 2. Tapi kelas kita orang yang start dulu lah, trend tu. Main. Nak dijadikan cerita masa tengah main tu. Macam tak tahulah sahaja yang ada yang gerakkan hias, kenur. Tapi benda tu memang bergerak. Bila tanya siapa yang gerakkan, tak mengaku. Mesti tak mengaku kan. Nak prank apa kan. Nak dijadikan ceritanya, duit shilling tu kita orang toss. Faham macam tu kan. So macam mana nak cakap, lampu kat atas ni dia macam ada satu aluminium tau untuk penghadang. Okey, saya boleh bayar sekelas punya lah. Betul. Lampu. Duit shilling tu termasuk dekat celah-celah. Aku tak tahu macam mana percentage untuk duit shilling tu sangkut rendah sangat, tapi sangkut juga. So kita pun macam dah lah duit shilling tu pakai speed of the coin kan. Lepas tu sangkut pula. Sejak daripada situ, lepas seorang kena pam. Yang main. Tak, budak kelas lain kena. Aku ingat lagi siapa lah. Aku tak boleh bagi tahu nama lah, sebab dia pernah crush kat aku. Tiba kan. Tapi aku boleh bagi tahu dia budak kelas Mustari. Aku tak ingat Mustari ni kelas ke-6 ke ke-7, tak ingat. Tapi dulu kan masa kita nak baca doa kan kena bangun kan. Cikgu datang masuk, bangun cakap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kan. Lepas tu kena baca doa sambil belajar. Doa sebelum belajar. Allahumma ftah alaina. Ya, betul. Betul. Tapi budak tu nak bangun tak boleh. Okey. Dia tengok kat bawah kaki dia ada benda pegang macam ni. You tu aku macam, babi serius lah. Dia macam jerit lah. Masa tu aku ingat saudara Raya apa semua kan. Lepas tu dia macam tak tahu nak ubatkan macam ni. Dia panggil Cikgu Izzah, Cikgu silat. Cikgu silat, Cikgu paling handsome, Cikgu disiplin. Cikgu Izzah datang, kenapa awak ni? Cikgu tolong aku ada benda pegang kaki saya apa semua kan. Cikgu Izzah apa lempang lah. Pam. Elok. Nah, itu je. Macam tu je. So sebenarnya kita lempang sebenarnya. Lempang je ubat dia sebenarnya. Tapi kalau lempang makin teruk, maksudnya benda tu strong lah juga kan. Tak tahu masa dia lempang tu dia ada baca bapa ke apa. Tapi agak teruk lah kes tu sebenarnya. So bagi aku, mass hysteria ni kau jangan start Jangan start panggil dia, lepas tu kau tak pandai nak pulang balik. Dia macam ni, kau pernah tengok paranormal kan? yes. Keluarlah. Lepas tu bila benda tu datang, kau goyang. Kalau aku jadi hantu pun aku pengang tu. Kau panggil aku dah datang ni. Lepas tu kau baca bismillah, aku sakit. Memang aku kacau tau. Tu lah, jangan panggil lah. Itu je lah senang cerita. So macam kau cerita kan kau main apa? Speech of the coin. Speech of the coin. Speech. Spirit. Macam Spirit. kau ada lagi tak macam games yang kau main dulu-dulu yang kau ingat yang berkaitan dengan mistik tak? Tak Macam ada aku lah. dulu kan, aku ingat kau pernah dengar macam Baby Blues? Tak. Blues Baby Blues? Tak pernah. Pernah kan? Sebab mungkin masa tu tak
tak in sangat kan. Dia macam yang spirit, bukan yang spirit tu kan, memang the whole world tahu. Betul. Dan tak Macam tahu Ouija kan? Ouija, yes, Ouija, betul. So yang Blue Whale apa benda? Baby Blues. Baby Blues. Silap aku lah nama Baby Blues. Aku Okay. tak tahu kan. Sampai Okay. satu dunia. Sampai kot. Mungkin dia server aku ke. Mungkin server Server kau lah, universe kau lah. dekat mana? Sekolah dah hari. Sekolah rendah. Dah dalam bukan darjah 6 darjah 5. Sekolah rendah dekat ke Kuantan. Konten. Pantai. Itulah. Dia Okay. macam masuk tandas. Memang kena tutup pintu semua. So dia ada baca-baca juga. Mantra dia. Ada dia ada sebut Bloody Mary. Aku tak ingat lah. Ada ayat-ayat dia. Mak Saleh masa tu memang terror speaking Memang kan. ada speaking lah masa tu. Kan tu pun tak tahu speaking tu apa saya aku tak tahu. Dia main Bloody Mary berada. Tak ingat lah dia punya mantra dia kan. Yang bacanya bukan aku lah. Yang pasti sebab aku tak ada BI. Lepas tu jadi kan kita baca depan cermin. Depan cermin. Lepas tu main. Dan depan cermin. And then ada seorang tu kena duduk luar. Okay. And then ada seorang duduk dalam. So yang baca tu. Tak apa, teruskan. Okay, so yang baca tu yang duduk dalam lah. Hmm. Dalam dia akan baca sambil tutup mata macam tu. Okay, so baca kan. Yang ni yang apa yang aku ada masa tu. Kau tak ingat mantra dia macam mana? Tak ingat. Sebab tu dah jadi. So kalau tak tahulah kalau korang pernah main tu kan. Cerita sikit lah komen kan. Shout out kepada budak-budak sekolah pandan era Sekolah pandan ke sekolah jengka ke? era tahun kita orang tahun Aku tak tahu siapa main aku masa tu. tahun bila kan? Sekolah pandan. 2006 tahun 2009. Okay. Tahun 2009 dan ke bawah lah. Siapa shout out kepada budak-budak sekolah pandan yang kenal Amirul ni, yang bermain bersama Amirul ni waktu tu. Siapa yang main aku? Monday Blues. Baby Blues. Baby Blues. Okay, Monday Blues tu kerja. Okay, Baby Blues shout out. Kalau ada sila komen Sebab aku tak tahu. sebab Aku tak tahu siapa main aku. Sebab dia kata aku masa tu waktu yang dia duduk dalam tu, dia rasa berat dan dia macam mata kan. Dia baca-baca dia rasa berat badan dan bahu dia. And then memang dia dengar ada orang ketuk pintu kat luar, yang kawan seorang kat luar tu ketuk lah macam panggil ke apa. Tapi bila bertanya dia tak ada pun, orang luar tak panggil pun. Macam tu lah yang aku ingat cerita dia macam tu. So apa yang terjadi sebenarnya? Apa jelmaan dia? Jemaah dia Bila tu kau lah, panggil. dia rasa badan dia berat. Okay. And then dia memang Benda tu terjadi kat diri dia sendiri orang lah. yang kat dalam tu. Okay. So macam yang kata dia macam dia ketuk pintu semua kan. Okay. Yang dia panggil tu like macam benda tu datang lah. Tapi benda tu tak ada pun sebentar orang luar tu ketuk pun. Orang luar tu just untuk tengok apa jadi kat dia. Dia terus selamatkan macam tu lah. Betul. So setiap permainan kan macam spirit kan ada opening, ada closing kan untuk pulang dia balik kan. So kalau macam Baby Blues tu, Sama ada baca juga. so kalau kau terlupa nak pulang dia balik, apa Memang yang dia akan ikut lah. Sampai yang bila? aku tahu dia akan ikut sampai ke rumah. dia akan ikut Ya. orang yang Orang panggil yang baca. dia tak akan pergi kat orang lain kan. Tak pergi lah. Faham. Tapi borak pasal game, kau tahu tak ada satu game dulu kat Jepun lah, ni bukan mistik lah tapi more tu macam nak krisis lah sebenarnya. Aku tak ingat kat Jepun ke apa lah. Blue Whale tak silap aku nama game tu. Oh okay. Dan dia Paus biru. game tu di ban. Sebab dia ada macam challenge dia. Ya. Betul. Dia ada challenge pertama kena buat apa kan, challenge kedua kena buat apa, challenge ketiga kena buat apa. Contoh order lah. Betul. Tapi memang dia dare saja. Memang dari sahaja. Yeah, dan dia kena siapkan challenge tu. Dan kebanyakan yang main ni budak, tak ingat lah budak sekolah rendah ataupun budak sekolah menengah, tak ingat lah. Tapi yang jadi mind blownya, challenge terakhir dia tahu apa? Bunuh diri. Terjun daripada bangunan ke apa kan, tapi dia jadi freak lah. So disebabkan game tu ramai gila anak muda kat Jepun, aku tak ingat lah negara dia apa. Ramai gila yang terjun bangunan, memang ramai lah. Lepas tu bila siasat-siasat punya, bila dalam phone tu memang dia akan hantar teks. Betul. Dia suruh kau buat apa kan, dia hantar teks. Challenge task pertama kau kena buat ni, task kedua kau kena buat ni, task Dia kedua. tas dia awal macam seronok tau. Betul, memang macam fun. Awal dia macam fun lah. So, Macam dia nak ajak orang tu main. Dia ibarat macam contoh kan. Tas pertama cuba tepuk belakang badan member macam Betul, tu. betul. Task bodoh-bodoh lah senang cerita. So kita pun rasa macam, oh task ni aku boleh complete Lepas tu bila task yang terakhir tu, dia dah start macam tu. Oh.
Dan game tu ada banyak lagi game macam tu sebenarnya. Cuma yang aku tahu yang paling hot ni Blue Whale lah. Tak silap aku Blue Whale lah. Blue Whale. Tak ingat. Tapi rasa macam pernah, dulu pernah waktu kita sekolah menengah tak silap. Ada ingat tak yang dulu waktu tu yang ada orang call Betul. yang gambar ayam. Ayam yang tu Momo. Yes tu. Kan Momo kan dia akan call orang Betul. waktu malam kan dia akan macam bagi challenge kan. Ya, tapi sebenarnya benda tu ada scammer kan. Sekejap, macam mana saya buka dia? Sama se-GB. Se-GB. Jadi boleh letak gambar Momo. Nenek. So benda tu rasanya macam scammer kan sebenarnya kan. Scammer. Tapi Ya. aku rasa dia bagi challenge juga. Ha, dia ada bagi challenge untuk Tak, bunuh. seingat aku lah, dia bagi challenge juga. Challenge apa? Tak silap dia suruh Tak bunuh. ingat. Dia Sebab suruh benda tu kita pernah viral. sama ada bunuh diri ataupun membunuh Orang orang. bunuh orang. Sebab benda tu pernah viral. Ya, viral. Dia akan call kita. Memang masa tu fenomena, Ya. jangan sampai membunuh call. Ya, betul. Cik. Dan aku pun ada dah ni. Dia akan call kita Ada. waktu tu malam-malam. Benda dia akan cakap, oh do something macam like bunuh someone. Betul. Tu lah. Dan bila kau dapat call daripada Momo tu memang kau nampak letak kau mati. Macam tu je lah. Lebih kurang macam tu. Aku tak apa ingat fenomena dia macam mana. Tapi Sebab tu lah, atas dia yang game yang dekat depan tu tadi tu, bunuh diri tu dorang buat Buat. Itu final stage. Ha. Apa yang dorang Tak tahu lah sebab tu lah. kita kan budak-budak. Ah, so, ya, kan. budak. So kita kan pantang cabar. Ha. So dia macam tu lah psikologi lah. Sebenarnya dia berkaitan dengan psikologi sebenarnya. Tapi dekat Malaysia sekarang ni kita divert sikit lah dengan isu semasa kan yang ada dekat mana yang ada perempuan nak tikam budak kan. Yang tu bukan challenge tu. Ya, ya. yang Dia macam mana benda ni kontroversi sebenarnya sebab parents dia pun dah bagi tahu media yang anak dia tak membuli apa benda semua. Tapi personally bagi aku anak mana yang nak tunjuk perangai depan apa tu lah. Mungkin dekat sekolah pun yang kau lain. Tapi sebenarnya pendapat aku kan, dia pengaruh dengan cerita sebenarnya. Betul. Sebab masa tu dah keluar cerita apa? Teacher lesson. Betul. So kalau teacher lesson pun ada membunuh kawan yang Pembuli. membuli. So dia lebih pengaruh. Tapi memandangkan bully pun dah ada akta sekarang ya. Tak tahulah dalam akta tu apa, tapi based on kawan aku yang sekolah dekat Pelindung tu, akta bully ni kau menganjing. Dulu kan kita menganjing tak ada apa kan, tapi menganjing pun dah termasuk dalam akta bully sebenarnya. Sebab dia Sekarang- boleh mendermakan seseorang. Tribunal apa? Tribunal bully apa benda dah. So bila dah ada tribunal memang berat lah hukuman dia. Betul. Mak bapak boleh kena bayar 200,000 pun. Boleh saman mak bapak kan. Boleh saman. Mak bapak yang kena. Mak bapak mangsa boleh saman. Betul. Mak bapak orang yang buat. Dia macam mana kita jangan trigger kemarahan seseorang lah sebab bila kita tak tahu bila orang marah tu macam mana sebenarnya. Aku Okay, pun bully kita boleh masuk topik lain tu. betul tak? Sebab aku pun to be honest aku takut nak macam dulu aku macam adalah tak puas hati dengan seorang manager kan. Dulu aku macam okey lah macam aku boleh fight kan. Tapi aku macam bila fikir balik video-video kat Telegram aku tengok potong kepala, potong kaki apa semua. So dari macam tu aku macam kalau dia dah betul-betul meletup, dia dah hilang kewarasan, dia boleh dia buat benda tu. Sebab aku dah banyak tengok video yang macam orang dah keluar daripada norma seorang manusia. Ya. Macam potong-potong. Info semasa lah kan. Info semasa. Liputan tujuh. So dekat Malaysia pun dah banyak kes-kes macam tu. Dekat Kuantan pun sendiri dah banyak dah kes pilihan nikam benda semua. So just be careful lah kalau kau rasa macam kau nak bagi orang marah ke apa kan. Just be careful. Kita tak pernah tahu limit seseorang macam mana. Cuma benda ni memang seram lah. Ada berkaitan dengan seram. Macam bodoh-bodoh. Seram juga. Dia pun berkaitan dengan Betul. serang. Sebenarnya kalau diberi pilihan between hantu dengan orang, aku lagi pilih orang sebenarnya. Betul. Sebab hantu setakat dia kacau-kacau dia tu. Kalau orang kat rumah, ada lagi-lagi dalam keadaan dia terdesak, nak duit apa semua kan. Dia nak cocok dia cocok je. Ya betul. Dia hantu pun. Pilih hantu sepatutnya. Tadi. Kan? Pilih hantu kan. Pilihan tu. Cuma satu je lah, aku jenis orang yang kan tak takut hantu. Aku okey je kalau macam nampak apa. Cuma kau jangan main cacak macam contoh macam. Dah sikit. Ini kena kerja. Jangan dia memang Betul. Jangan lah, tolong lah jangan lah. Lagi kat tangga. Jangan lagi. Kita main Tangga dia. kita main game hantu tadi pun dah macam apa. Ya, itu pun dah debar lah. Sebab dah menjerit dah aku. syaitan ni bila kita debar lagi dia suka. Ya. Dah keluar dah. Kuantan punya orang. Keluar juga lah kat Kelantan. Back to topik balik kan. Ha. And cakap tadi tentang mimpi tu lah. Mimpi Betul, menyeramkan kan. Betul. Macam aku sendiri, aku jarang mimpi mengerikan atau mimpi hantu. Aha. And then aku rasa kan benda tu sebab aku jarang tengok cerita hantu.
Faham tak? So macam bagi aku korang yang tak tahulah aku pula cakap apa kan. Cuma aku kan jarang nampak. Sebab aku jarang tengok cerita tu. Aku percaya benda tu ada. Betul. Tapi aku tak tahu kewujudan bentuk dia macam mana sebab aku jarang tengok. So orang yang selalu tengok tu mungkin dia akan lagi banyak imajinasi dia lah. Itu yang dia akan terfikir macam-macam sebenarnya. Kalau macam aku, dulu aku seorang yang penakut tau. Dulu katil kat rumah aku dah berdeka tau. Aku tidur atas, abang adik aku tidur bawah. Lepas tu bila aku dengar bunyi macam, adalah sekali tu, aku ada banyak gitar dulu tau. Lepas tu dengar ada macam bunyi petikan tali kering. Aku macam kalau cicak takkanlah bunyi chord C masa tu. Pandai ke dia main. Pandai Mungkin betul main. cicak tu berempat. Berempat. Ya, seorang pegang satu, seorang main pakai Seorang seterang. Betul juga. Tapi macam cerita Oscar di Oasis tau lah. Ya, betul. Lepas tu sikit aku dah turun bawah. Lepas tu kena sepak-sepak dengan abang aku. Sebab apa yang penakut. Tapi aku evolve lah dengan keadaan semasa kan. Ada satu time kalau cerita pasal mimpi kan. Dulu memang banyak cerita. Boleh dikatakan majoriti malam tu memang aku mimpi hantu lah. Goyang lah. Bila aku dah besar macam ni, bila aku tak takut. Bila aku dah takut orang. Kenapa Singkat. Sikit kan? Okay, bila aku dah macam dah besar. Boleh habis sikit. Okay, boleh. Sabar. Ni sikit lagi. Tak ni tanda. Oh, okay. Bila aku dah besar, aku mimpi aku ditangkap oleh satu geng. Kan? Okay. Dia bukannya seksa aku, dia seksa mak aku. Kan? Mak aku tengah nangis-nangis atas meja. Contoh lah, macam meja macam ni ada meja kan. Dalam satu ruang. Tiba-tiba dia macam tanya aku tak mengaku kan. Dia tolak mak aku, dia letak tangan mak aku atas meja. Pisau pemotong daging tu. Tak nak mengaku kan. Dia potong tangan mak aku sial. Aku macam, jangan nak bawa mak aku kan. Macam tu aku terbangun aku tengok mak aku. Kira sedap. Seram tak? Dia potong tangan mak kau ada depan kau. Dia rasa Sebenarnya aku takut. semua ada feeling macam apa bila mimpi punya seram kan. Kita terbangun kan. Ya, Tengok macam betul tak? Ada kan? Ya. Aku macam perlu aku tengok mak aku macam okey lah. Aku tu ada terbayang lah kalau situasi tu ada kat situ. Macam aku cakap lah, kalau contoh mak kau ada orang call kan, ada orang call pakai handphone mak kau, video call, tiba-tiba bila kau angkat ada orang acu pistol kat kepala mak kau. Dia minta 100 ribu. Kau cari tak? Kau cari tak? Mesti kau cari punya. Sebab apa? Mak kau dah kena tangkap dah. Tak kisahlah kau nak bompak bank ke apa kan. Kau masuk dalam asalkan mak kau selamat. So kena selamat. So pokok pangkai jangan terlalu takut. Jangan terlalu berani. So itulah aku rasa macam tu. Sekarang pun dah pukul 4.54 dah. Kurangkan cerita tu. Betul. Imajinasi kuat lagi kalau cerita tu. Lagi-lagi kalau berkaitan dengan semayang kan. Ada Mungkin. Okay, apa nak cakap? Jangan tengok sangat yang jump scare ni lah. Betul. Okay. Betul lah. Okay, mungkin saya cakap kita boleh sambung kepada part yang kedua. Part 2 sial. Aku tak tahu macam mana aku nak edit ni. Ada 3 footage je. Episode. Okay. Tarikh tak tahu lagi. Tarikh tak tahu lagi. Tarikhnya kita tak tahu lagi. Nanti lah kalau kita orang tidur sini adalah part 2. Tapi boleh dikatakan podcast itu berjaya malam ni. Betul. Ya, seronok. first time kan. Okay, betul. So kita jumpa di episod yang akan datang bersama dengan orang yang sama. Mungkin kita akan jemput orang lain juga. So, Promote. sila promo. Okay, so kami Tuition Inspirasi Baduri dalam pertengahan bulan Ogos mungkin akan adakan seminar apa tu? NPT 4. Dan juga untuk SPM. Okay. Seminar dia macam kita tahu lah. Kita akan fokuskan kepada topik-topik yang penting lah. Yang contohnya macam Matrix pembelajaran kata apa? Darjah 4 tu. Kan benda tu benda baru. Betul. So ramai lagi yang tak tahulah. So untuk mana yang macam tergesa-gesa ni apa benda kan. Join lah sebenarnya kita orang. So mungkin banyak benda yang orang boleh belajar kat situ. Betul. So pada sesiapa yang nak study last minute tapi tak tahu nak cari tempat kat mana, boleh daftar kita orang punya slot untuk seminar dan juga kita orang punya kelas intensif untuk darjah 4 dan juga SPM. So muka-muka yang ni lah yang korang nampak. Ada dua lagi cikgu yang akan ajar korang, tapi dia tak ada dekat podcast ni. Kita jawab masa seminar nanti. So korang akan belajar macam mana teknik menjawab dan juga sebagainya. So itu saja daripada kami pada malam ini. Terima kasih kerana menonton. So kita jumpa di episod yang akan datang. Assalamualaikum. Bye bye. Bye.